Assalamualaikum Tuan Guru Besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riad daripada TVPSS Exec. Saya ingin bertanya kepada Tuan Guru Besar, apakah harapan cikgu untuk murid-murid sempena majlis Hari Raya pada hari ini? Ya, Riaz, terima kasih atas soalan baik itu. Jadi, tahniah dan diucapkan kepada semua anak-anak Exec, guru-guru dan AKP dalam menjayakan program perpaduan Exec bersempena bulan Syawal. Jadi, saya mengharapkan agar program yang dilaksanakan sejak awal pagi diikuti dengan sedikit jamuan yang menggantikan masa rehat anak-anak dapat dimanfaatkan sebaiknya selepas ini dan masuk ke kelas menyambung PDP seperti sedia kala. Kita ke arah Sekolah Cemerlang 2030. Jadi anak-anak serta guru perlulah memastikan keadaan yang baik dalam segala hal untuk memastikan garapan ilmu itu berjalan dengan baik. Oh begitu, terima kasih Tuan Guru Besar atas pengkongsian. Terima kasih kembali Riaz. Tahniah. Assalamualaikum Cikgu Bin. Waalaikumsalam. Cikgu, saya nak tanya, pada pendapat cikgu, apakah kepentingan sambutan Hari Raya di sekolah? Okey, banyak kepentingan sambutan Hari Raya. Okey, yang pertama, kita dapat bersatu padu antara kaum. Kaum apa agaknya tu? Boleh cikgu tanya awak pula? Kaum ni kaum apa? Kaum Melayu, Cina, India dan Kristian. Selain daripada tu, kepentingan menyambut Hari Raya juga dapat merapatkan hubungan silaturahim antara guru dan murid. oh begitu, terima kasih cikgu atas perkongsian. Okay, sama-sama. Alia, Hai. apakah perasaan anda pada hari ini? Alang-alang sudah akhir tahun ni kan, saya rasa macam bahagia je saya sambut dengan rasa bahagia sebab dia lah. Ni kan last tahun kan, tahun depan tak dapat jumpa dah. Itu dah. Dia kena fun last year ni. Rasa sangat gembira dan fun. Oh begitu, terima kasih. Sama-sama. Armanda Fateh. Hai. Apakah perasaan anda hari ini? Saya berasa sangat seronok. Seronok dan gembira. Terima kasih Armanda Fateh. Sama-sama. Apakah yang kamu suka lakukan pada hari ini? Makanan yang banyak dan sangat sedap. Makan dengan kawan-kawan. Oh begitu, terima kasih Asidah Miri. Sama. Assalamualaikum Cikgu Samad. Salam. Apakah harapan cikgu untuk murid-murid Exec pada sambutan majlis pada hari ini? Harapan saya sebenarnya saya rasa bangga dan gembira kerana pertama saya bangga semua murid berjaya menjalankan sambutan Hari Raya peringkat sekolah kita dengan baik, dengan mesra, penuh warna-warni. Apa yang saya harap daripada majlis ni ialah perpaduan antara kaum dan juga semangat kekitaan tu terpupuk daripada kecil. Alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar. Oh begitu, terima kasih cikgu atas perkongsian. Sama-sama. Hai Kesha dan Razwin. Hai. Apakah perasaan anda datang hadir pada sambutan Hari Raya pada hari ini? Gembira lah. Kenapa? Gembira sebab dapat makan. Okay, terima kasih. Sama-sama. Bye. Hai Mariam. Hai. Apakah perasaan anda pada sambutan majlis Hari Raya pada hari ini? Saya amat gembira dengan berterima kasih kepada guru-guru yang menolong kami. Okay, terima kasih Mariam. Sama Riad. Hai Ananda dan Davina. Hai. Apakah perasaan anda pada hari ini? Sangat best. Seronok sangat. Okay, terima kasih. Sama-sama. Varian Dafiras. Hai. Hai. Tadi jamuan makan apa? Saya makan spaghetti. Spaghetti juga. Spaghetti juga. Oh sama, terima kasih. Sama. Sama. Hai. Seronok tak jamuan tadi? Seronok, sangat seronok. Okay, terima kasih Ais. Sama.